Okay, Mek Yu bagi tahu Baby kita nak pergi Thailand. Tapi tahu tak, Baby tak pernah lagi travel jauh ke overseas. Jadi Mek Yu ada special surprise untuk Baby. Surprise ke apa? Tutup mata dulu, tutup mata. Buka mata. Surprise! Ui, Sebab Baby suka makan makanan Jepun. kek Osaka. Pergi Jepun dah ni. Ngepo pun ikut juga. Rezeki lagi sekali. Mek Yu nak buka takut ni, kena bayar ke free ni? Yeay, dah sampai dah Jepun. First time Baby kat sini. Private terpayaki untuk Baby. Sangat kau. Baby senyum. Apa ramai ambil gambar ni saya macam dia. Gini. Walaupun Mek Yu dengan Baby bersaduh, tapi kita masih rapat. Mek Yu sedih, kecewa, patah hati. Baby semua ada untuk Mek Yu. Lagi Mek Yu kecil, siapa lah lo ni? Jadi trip ni tanda terima kasih Mek Yu untuk Baby. Terima kasih banyak Mek Yu. Ada rezeki lebih je, belanja family, belanja Baby. Japan ni bucket list Baby nombor 1. Mek Yu bersama mana pun, you always be my baby sister. Janji kita akan rapat macam ni sampai bila-bila. Forever.